Kalau dalam pertemuan yang pertama kita berbicara tentang gambaran ataupun pengenalan tentang surah ini, nama surah ini, apa kaitan tema dia, apa kait suasana bila diturunkan surah ini, pendapat ulama tentang Makkiyah dan juga Madaniyah mengenai surah ini, dan juga ciri-ciri keistimewaan yang terdapat dalam surah ini, kita sudah ulas dalam pertemuan yang lepas. Okey, siapa yang belum sempat lihat, boleh rujuk selepas ini video pertama kita, terutama surah Al-Hajj bahagian pertama. Jadi malam ini kita bahagian kedua, kita akan lalui insya-Allah ayat demi ayat insya-Allah. Bermula daripada ayat pertama. Baik. Jadi saya membahagikan begini, gugusan ayat dalam surah Al-Hajj. Kelompok-kelompok ayatnya saya bahagikan kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bahagian. Di malam ni kita ambil 3 bahagian insya-Allah. Okey. Di kelompok-kelompok ni maksudnya potongan-potongan ayat. Dia salah satu kemahiran yang penting ataupun perkara yang penting perlu diambil kira kalau kita nak belajar mendalami suatu surah, ialah kena kita kena kenal pasti potongan-potongan ayat itu. Sebab dia kalau tengok secara pintas selalu, kadang-kadang sebagian orang dia rasa macam berselerak. Tiba-tiba masuk topik ini pula, tiba-tiba masuk topik ini pula. Tapi sebenarnya tidak begitu. Tidak begitu sebab ada ada hubungan. Ada hubungan antara potongan demi potongan ayat ataupun gugusan demi gugusan ayat. Semua sekali berasaskan tema yang sama, bercakap tentang tauhid. Tauhid yang simbol utama ataupun isu utama salah satunya adalah isu haji dan juga Baitullah dalam ini, dan juga tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi permulaannya tentang minta supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat 1 hingga 4, 5 hingga 7, 8 hingga 16 insya-Allah dalam pertemuan pada malam ini. Baik. Jadi 1 hingga 4. Jadi kalau kita lihat sebagaimana saya sebut dah dalam pertemuan yang lepas tentang apa nama ni surah ini, keistimewaan dia, tema dia. Jadi surah kalau bahagian-bahagian awal ni, surah ini membuka perbincangan kepada umat manusia, ya ayuhan nas. Terutamanya musyrikin. Okey? Ya ayuhan nas, terutamanya musyrikin. Semua diberi amaran agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab gempa kiamat amat dahsyat. Okey. Jadi seterusnya diterangkan tentang gambaran kiamat itu yang mengerikan dan juga dahsyat itu, dan menyebut tentang satu golongan manusia. Ini golongan pertama. Dalam ini disebut 3 golongan. Surah ini banyak sebut tentang manusia. Saya dah sebut dalam ciri keistimewaan surah ini minggu lepas. Surah ini bermula dengan Ya Ayuhan Nas. Dan juga ada selepas itu Ya Ayuhan Nas lagi. Ada selepas itu Wa Minan Nas. Ada selepas itu Wa Minan Nas. Ada selepas itu Wa Minan Nas. Cakap tentang manusia. Banyak. Jadi Syekh Fadhil Hasan Abbas sampai menyatakan ini surah manusia. Surah ni. Kalau saya sebut minggu lepas bahawasanya Syekh Imam Al-Farahi menyebut surah inilah surah Al-Harb, surah perang, kerana ada ayat perang untuk melindungi Baitullah dan juga mencari keamanan untuk umat Islam pergi mengerjakan haji di Baitullah. Sebab syarat untuk mengerjakan haji ialah perlu ada keamanan di perjalanan. Okey? Jadi surah ini juga adalah surah manusia. Dari awal lagi menyebut tentang manusia dan juga di awal-awal lagi ayat yang membahagikan manusia kepada beberapa kelompok, yang malam ini kita lihat 3 kelompok. Okey? Jadi kalau kita lihat ayat yang pertama, sebagaimana yang saya sebut sebentar ataupun dalam pertemuan yang lepas, bahawasanya surah ini, surah Al-Hajj inilah surah yang keempat bagi separuh kedua Quran. Separuh kedua mushaf Quran inilah surah yang keempat. Okey? Selepas Maryam, Toha, Al-Anbiya, datang surah Al-Hajj. Sebagaimana separuh pertama surah keempat dari separuh pertama, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, datang An-Nisa. Persamaan kedua-dua surah keempat daripada separuh pertama dan juga separuh kedua ini ialah adanya Ya Ayuhan Nas, wahai manusia. Okey? Dan juga seruannya sama, Ya Ayuhan Nas taqu rabbakum. Dalam surah An-Nisa pun begitu. Suruh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah sebagai Rabb yang mencipta, yang memelihara, yang menjaga, yang memiliki kamu, yang menguasai kamu tu Rabb. Jadi permulaan yang sama, tetapi permulaan dalam surah An-Nisa menyebut tentang asal usul manusia, min nafsin wahidah. Dari satu jiwa. Sementara permulaan dalam surah Al-Hajj ini menyebut tentang perakhiran manusia. Hujung sekali akibatnya apa? Adanya gempa hari kiamat. Itu suatu yang mengerikan. Jadi dalam ayat ini, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Terus menarik perhatian orang. Quran panggil wahai manusia. Jadi bila wahai manusia termasuk mukmin, musyrik, termasuk yang kafir ataupun yang muslim. Jadi semua, tetapi secara ghalibnya tu fokus ini kepada golongan musyrik. Sebab tu sebahagian mufassir mereka kata ya ayuhan nas maksudnya adalah wahai orang musyrik. Padahal bukan semestinya begitu. Nak begitu umum ikut kapasiti lah. Maksudnya wahai manusia bertakwa kepada Allah. Kalau mukmin takwa, tingkatkan ketakwaan. Kalau cuai tingkatkan lagi. Kan? Jadi kalau yang belum bertakwa, manusia yang musyrik bertakwa kepada Allah. Sampai bila mau syirik? Sebab apa kena buat bertakwa kepada Allah? Kenapa kena takut pada Allah? Kerana berwaspada daripada larangan Allah di dunia. Sebab bahaya di akhirat. Sebab apa? Sebabnya itu disebut dalam ayat pertama ini. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sebab gempa bumi hari kiamat itulah suatu yang amat besar. Syai'un azim. Suatu yang amat besar. Okey? Maksud banyak ciri-ciri yang mengerikan tu. Sebab tu antara maksud bila mana disebut sebagai kalau bahasa Arab nakirah, syai'un azim. Sesuatu yang besar lah, agung dan juga menakutkan, tak tergambar. Jadi, bila perkataan wahai manusia yang kita sebut tadi, ini juga wahai manusia ini juga antara ciri surah Makiyah. Tapi tidak semestinya. Sebab tu An-Nisa ialah surah Madaniyah. Okay? Dan juga Al-Baqarah pun ada. Ya ayuhan nas wattakur. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan? Awal surah Baqarah ada ayat tersebut. Jadi tak semestinya. Tapi kebiasaannya apabila ada ya ayuhan nas, ini antara ciri surah Makiyah. Jadi wahai manusia adalah panggilan umum. Macam saya sebut tadi, mesej selepasnya bersesuaian dengan kapasiti setiap kelompok manusia. Yang mukmin itulah takwa. Yang belum takwa macam musyrik kafir, mereka kena bertakwa lebih lagi. Baik. Jadi macam saya sebut tadi, sebabkan maksudnya lebih dimaksudkan kaum musyrikin, sebahagian mufassir disebut wahai manusia maksudnya wahai orang musyrik. Tapi tidak seringkas begitulah. Ia memang tetap dengan umum, dengan kapasiti yang berbeza, dengan fokus lebih kepada golongan yang cuai terhadap perintah tersebut ataupun meninggalkan perintah tersebut. Dalam konteks ini adalah golongan musyrik dan juga golongan yang kufur dengan Allah SWT dan juga hari kebangkitan. Baik, takwa yang diseru dalam ayat ini dan juga dalam cukup banyak ayat lain bermula daripada surah apa nama ni Al-Baqarah lagi, hudal lil muttaqin, daripada perkataan waqa. Yang bermaksud menjaga dari bahaya lah basically. Al-wiqayah apa semua itu daripada perkataan ini. Dipusingkan qaf dengan waw itu, ditukarkan. Jadi takwa. Ini biasa dalam bahasa Arab. Di takwa bermaksud berwaspada daripada bahaya dari aspek keagamaan sama ada di dunia maupun di akhirat. Ini basically. Terutama aspek keagamaan lah. Tapi kalau aspek keduniaan, bahaya daripada kita panggil kuman ke apa ke, itu tak termasuklah dalam seruan ini. Okay, penting kita jaga kesihatan. Tapi seruan ini secara dominan, secara utamanya bermaksud aspek-aspek jiwa, jaga hati. Aspek fikiran, jaga fikiran. Berfikir sebagai seorang mukmin. Dan jangan berfikir yang membantah-bantah perintah Tuhan ataupun mengada-ngadakan tentang Tuhan, bercakap tentang Tuhan, memandai-mandai. Jadi ini antara mesej surah ini, supaya bertakwa. Jadi mesej Tuhan ini untuk semua, tapi kebaikannya sebagaimana disebut Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Kebaikan Al-Quran dan juga mesej risalah Al-Quran hanya boleh dicapai oleh yang bertakwa. Sebab tu takwa ini sesuatu yang cukup penting untuk mendekati Al-Quran. Okey? Untuk mendapatkan manfaat lah untuk orang yang bertakwa. Walaupun Quran itu untuk semua, hudal linnas, petunjuk untuk semua manusia. Tapi dalam surah yang lain sebut Al-Baqarah sebut hudal lil muttaqin. Maksudnya yang bersedia menerima petunjuk itu ialah orang bertakwa.
Satu takwa penting. Okey. Antara maksud takwa dalam ayat itu ialah takuti Tuhan kamu dan juga takuti azab seksa Tuhan kamu. Itu kita boleh baca perkara ini bila mana kita baca kitab-kitab tafsir. Takut apa? Takut azab seksa. Kan? Kadang-kadang dalam hadis Nabi SAW pun ada ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah api neraka walaupun dengan sekadar separuh buah tamar kamu sedekahkan. Maksudnya takut api neraka ini suatu yang boleh ditafsirkannya. Selain takut Allah SWT daripada azab seksa dia, kan. Baik, jadi ayat ini juga terus suruh bertakwa, wahai manusia ini, dan juga menghubungkannya dengan perkataan Tuhan kamu dengan menggunakan perkataan Rabb. Jadi ini maksudnya Tuhan yang mencipta, memiliki dan juga menjaga kamu. Ini basically ini antara maksud Rabb. Maksud mendidik kamu, Rabb. Okey? Mencipta, memiliki, menjaga. Menjaga. Jadi selepas itu ada ayat-ayat selepas itu kita akan lihat nanti ayat tentang bagaimana Allah Ta'ala menjaga kita dan juga menciptakan kita. Okay, kita lihat selepas ini. Tapi jadi ucapan ini juga terus membayangkan bahawasanya ketakwaan yang diarahkan ini juga lah terhadap Tuhan yang tahu serba-serbi tentang manusia. Maksudnya wahai manusia, takutilah, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Maksudnya memang tak Tuhan, siapa? Tuhan kamu. Tuhan kamu itu bila mana diwakili daripada perkataan Rabb itu yang mencipta kamu. Yang menjaga kamu sejak daripada kamu dalam sejak kamu air mani lagi, nutfah. Dan juga berada dalam rahim ibu kamu. Jadi inilah Tuhan yang kamu perlu bertakwa kepadanya dan juga takut kepadanya. Tahu detail tentang kamu. Semua perkara yang kadang-kadang yang memang kita sendiri tak tahu lengkap tentang diri kita. Jadi inilah Tuhan yang kamu perlu takut. Sebab Tuhan ini juga bukan takut dalam erti kata takut akan dipaksa, dalam erti kata Tuhan ini akan suruh buat yang bukan-bukan, tak. Apa yang Tuhan suruh, buat apa yang memberi kebaikan kepada kamu. Sebab Tuhan ini kenal kamu dan juga mencipta kamu, menjaga kamu dengan cukup detail dan juga teliti. Tuhan ini juga akan, kalau dia suruh benda yang bermanfaat, bermaslahah, kita panggil. Suruh perkara yang baik. Suruh bila dia larang daripada perkara yang buruk. Daripada perkara kejahatan. Memang itu cirinya. Okey? Jadi justru seharusnya manusia bertakwa kepada Allah. Tak ada pilihan lain dah. Ini je. Sebab kalau cari pilihan lain macam disebut dalam ayat-ayat akan datang, kalau cari pilihan lain maksudnya mereka ini mensyirikkan Allah. So ayat ini tentang tauhid. Ayat ini bila sebut hajj yang berkait dengan Baitullah, yang mengkritik golongan musyrikin yang mencemari Baitullah dengan syirik, ayat ini menyuruh mereka kepada tauhid. Sebab tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah SWT yang seharusnya mereka takut dan juga patuhi. Baik. Ayat ini juga menyebut tentang gempa kiamat. Kenapa kamu perlu takut? Kamu kena tunaikan hak Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu, menjaga kamu, mengurniakan nikmat kepada kamu, mengeluarkan arahan dan juga larangan kepada kamu. Kena. Sebab satu hari nanti kamu akan dibangkitkan kembali. Hidup ini tak terhenti setakat kamu meninggal dunia, kamu mati, tak. Tapi selepas ini ada pembalasan. Sebut terus di permulaan ayat, reasonnya memang satu hari nanti kamu akan dibangkitkan. Ada perakhiran dunia yang perakhiran cukup menakutkan. Disebut zalzal. Zalzalatas as-sa'ati. Maknanya gempa hari kiamat. Zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Jadi ulama berbeza pandangan tentang gempa yang dimaksudkan. Gempa bumi biasa ke gempa hari kiamat. Jadi kita ringkaskanlah berbeza pandangan mereka. Ini sesuai dengan ayat ini memang suatu yang lebih daripada gempa bumi biasa. Ini gempa bumi kiamat. Dan juga perkataan zalzal apa semua ni digunakan dengan maksud kiamat ini bukan sesuatu yang baru. Dalam Quran pun ada surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau kita tengok perkataan zalzal itu sendiri, perkataan yang kita panggil macam menggoncang lah. Berturut-turut. Zalzal. Ini menggoncang. Sebab perkataan bahasa Arab ni, dia ada maksud juga. Bukan. Ini antara keistimewaan bahasa Arab. Dia punya sebutan itu sendiri ada maksud. Zalzal. Kan? Penama ni kalau nak suruh rasakan. Zuq. Rasakan. Zuq. Jadi perkataan ini disebut pada sebutan. Sebutan sebenarnya kaedah sebutan, bunyi sebutan itu mengandungi maksud. Di ayat ini bunyi itu sendiri membayangkan gempa. Zalzalatas sa'ati.
syai'un 'azim. Gempa bumi. Dan juga kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita boleh bayangkan gempa itu daripada bunyi zulzilat dan juga zilzalaha tu. Kita boleh bayangkan gempa. Okey? Tak lagi kalau berlaku betul-betul. Jadi, wahai manusia, sama ada mukmin ke lebih-lebih lagi yang musyrik, takutilah Allah, bertakwalah kepada Allah sebab gempa hari kiamat itu suatu yang menakutkan dan juga sangat agung, sangat mengerikan. Jadi sejauh mana dahsyatnya gempa kiamat? Ayat seterusnya menjelaskan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at sampai habis ayat. Apa maksudnya? Hari itu kamu melihat peristiwa-peristiwa mengerikan. Tiap-tiap ibu yang menyusu akan melupakan anak yang disusukannya. Ayat ini sebut murdi'ah. Kullu murdi'an tadhalu. Tadhalu ni maksud lupa. Tapi lebih daripada lupa. Bukan lupa biasa. Lupa yang betul-betul lupa. Lebih daripada itu. Bukan sekadar nisyan. Lupa biasa. Ini lupa lebih daripada itu. Kullu murdi'ah. Murdi'ah ni ibu menyusu. Kalau ikut bahasa Arab, bila mana suatu perkataan itu memang merujuk kepada perempuan, tak perlu ada tamar butarah. Contoh haid. Tak ada haidah, orang yang berhaid. Haid. Perempuan yang imra'ah haid. Tak ada imra'ah haidah. Jadi murdi' ni menyusu. Mana ada lelaki boleh menyusu? Tapi ayat ini lebih spesifik sebut murdi'ah. Sebab apa? Sebab bukan setakat dia boleh menyusu. Ini perempuan menyusu kan? Tapi belum tentu dia sedang menyusu. Ini ayat ini dia sedang menyusu. Bayangkan ibu yang sedang menyusu anak dia boleh tergamam, terlupa dia sedang menyusu. Dia anak yang dia sedang susukan. Maksudnya dahsyat benar lah. Kita dengar ibu ayah ini sanggup buat apa saja untuk anaknya. Dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya, sanggup korbankan diri dia untuk anak dia. Tapi tidak. Kiamat bukan gitu. Kiamat ini menakutkan. Jadi, bayang kalau disebut ini, ibu yang sedang menyusu boleh lupakan anak yang sedang disusu. Padahal dekat dengan dia, melekat dengan dia, menyusu dengan dia, sedang dikasihani, dikasihi, disayangi je, tetap terlepas. Lupakan sebab mengeri, ada suatu benda yang lebih mengerikan. Sehingga buat macam jadi tak rasional dah. Okey, jadi tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya. Tergugur. Okey? Dan juga engkau akan melihat manusia mabuk. Wataran nasa sukara. Wa ma hum bisukara. Mereka tidak mabuk sebenarnya tapi berjalan terhuyung hayam. Sebab apa benda tu berlaku? Walakinna azaballahi syadid. Ini explain sedikit tentang inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Menakutkan. Ini explain sikit. Tapi explanation, tafsiran ataupun ayat, penjelasan yang cukup membayang kepada kita betapa ngerinya hari tersebut. Jadi, kita sebut tadi. Sebut ayat tadi. Penyusu yang sedang menyusukan anak, tapi lupakan anak. Orang yang mengandung tergugur anak akibat terkejut. Benda besar terus. Kalau terkejut biasa tak gugur anak. Terkejut. Yang betul-betul dahsyat. Manusia dilihat macam mabuk. Walaupun tidak mabuk. Jadi gambaran kiamat itu menunjukkan bahawasanya orang melupakan orang yang disayangi dan juga rapat. Bahkan melekat dengan dia. Apatah lagi, kalau orang itu tak ada depan mata dia. Duk asrama ke, nak dia pergi kerja ke. Lagi ataupun pasangan dia tak ada depan mata dia ke. Lagilah boleh lupa. Surah Abasa wa Tawalla ayat 33 hingga 37 menjelaskan juga suasana ini. Yauma yafiru mar'u min akhi. Seorang itu boleh lari daripada saudara mara dia. Juga daripada ibu atau bapa daripada anak dia. Mana perkara ini, tafsiran ini salah ditafsirkan kalau kita lihat ayat lain pun ada menjelaskan bahawa inilah salah antara suasana kiamat. Kalau kita nak bayangkan. Jadi kedahsyatan juga menakutkan sehingga menjadikan ibu melahirkan anak sebelum waktunya dan juga orang berjalan seperti pemabuk meskipun sebenarnya tidak mabuk. Jadi seterusnya sebut terus. Ini suasana yang dahsyat. Tapi kenapa ada orang yang memandai, suka berdebat tentang Tuhan, tentang sifat Tuhan? Maksudnya dalam keadaan tak ada alat, tak ada hujah ilmu. Dalam keadaan ada hujah ilmu tak apa. Tapi tak ada hujah ilmu. Dia kata Tuhan tak ada ke? Dia kata Tuhan ada anak ke? Dia kata Tuhan ada partner ataupun sekutu yang lain ke? Problem.
Jadi ayat seterusnya terus sebut wa minan nas. Ini menyebut kategori yang pertama. Okey, golongan yang pertama wa minan nas, dalam kalangan manusia, wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Sebahagian manusia, ada segolongan manusia yang berbantah-bantah tentang perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ia pula mengikut tiap-tiap syaitan yang telah sebati dengan kejahatan. Seterusnya sebut, yang telah ditetapkan kepada setiap syaitan itu, sesiapa yang berketuakan dia, maksudnya ikut dia, maka sesungguhnya dia akan menyesatkannya dan juga memimpinnya kepada azab neraka. Kita lihat ayat ini. Okey? Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Ayat tentang berdebat tentang Tuhan. Saya lihat, kalau kita lihat, penggunaan perkataan yujadil dalam Quran banyak berpuluh-puluh. Hampir seluruh penggunaan ini dengan maksud negatif. Dengan maksud negatif. Apatah lagi melibatkan Allah yujadilu fillah, mesti maksud negatif. Ah, membantah-bantah, memandai-mandai, tidak mahu mencari kebenaran. Bukan bertanya, bukan berdialog, bukan belajar tentang Allah. Tapi bantah-bantah, mandai-mandai. Apa salahnya Tuhan ada anak? Apa salahnya Tuhan ada sekutu? Apa salahnya kalau sekian-sekian tanpa hujah? Okey? Jadi, pakai ikut je, ikut apa yang nak difikirkan. Okey? Jadi, Quran mengecam golongan ini. Jadi tentang negatifnya jadala yujadilu ini juga, kalau kita lihat al-mujadilah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Taala tukar daripada perkataan tujadiluka kepada tahawurakuma. Daripada membantah ataupun berdebat kepadamu kepada berdialog, kepada dialog. Nabi SAW tukar perbincangan itu daripada persoalan yang mungkin intens kepada perbincangan jadi hiwar. Kedua-dua pihak mendengar penjelasan dengan baik. Jadi menunjukkan sisi negatifnya, terutama melibatkan Allah dan juga Rasulullah SAW. Berbantah-bantah tentang Allah, lagi-lagilah. Tak boleh. Pada hakikatnya adalah memandai-mandai tanpa hujah. Sebab tu saya lebih nampak benda ni sifat golongan yang mandai-mandai. Tanpa hujah dengan alasan yang kuat sehingga membawa pelakunya kepada mengingkari Allah dan juga syirik kepadanya. Golongan musyrikin Mekah membantah tentang Allah SWT di depan Nabi SAW. Bukan dia tak tahu Allah. Perkataan Allah itu sudah ada. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Al-Ilah maksudnya Allah yang the ultimate lah. Yang paling agung. Memang mereka ni mensyirikkan. Mereka anggap benda-benda lain sebagai ilah Tuhan. Tapi mereka juga ada satu kepercayaan. Kepercayaan tentunya totally salah lah. Tuhan itu ada Allah. Al-Ilah. Allah. God dengan G huruf besar lah maksud dia. Tuhan dengan T huruf besar. Tapi yang lain ada lagi Tuhan-Tuhan lain. Tu salah. Kepercayaan mereka salah. Tetapi kepercayaan yang salah itu kenapa boleh jadi begitu antara mereka ni berbantah-bantah tentang Allah. Bukan tentang Allah saya, bahkan tentang hari akhirat tak logik lah. Tak ada hujah apa maksud guna akal fikiran dia, tak logik. Mati-matilah. Nanti manusia tulang belulang dia boleh jadi petroleum pun boleh jadi. Tahu? Tulang belulang saya boleh jadi petroleum bila lama-lama apa semua kan. Jadi bantahan itu lebih merujuk kepada kekuasaan Allah untuk menghidupkan manusia selepas mati. Konteks ayat dalam surah, maksud mereka bantah, mereka jadi tak beriman, mensyirikkan Allah, salah faham tentang Allah dan juga ataupun bukan salah faham, menyeleweng kefahaman tentang Allah dan juga menafikan bahawa manusia ini boleh hidup selepas mati. So ayat itu beri amaran keras tentang supaya takut pada Allah. Jangan mengada-ngadakan perkataan ataupun konsep tentang dia tanpa hujah, tanpa alasan yang benar. Jadi ini ayat-ayat awal. Jadi kenapa berani berdebat tentang Tuhan tanpa bukti dan juga hujah yang kukuh? Quran beri alasan bahawa mereka ni mengikuti syaitan yang sebati dengan kejahatan. Syaitanan disebut yattabi'u kulla syaitanin marid, yang dah sebati dalam kejahatan. Jadi adakah mereka mengikuti syaitan lalu berdebat atau mereka berdebat lalu mengikuti syaitan? Macam mana? Kedua-duanya boleh berlaku. Mereka mengikuti syaitan, maksud syaitan yang masuk mereka lalu menyebabkan mereka berdebat, dan juga mereka juga berdebat lalu mengikuti syaitan.
Jadi perdebatan yang sia-sia. Okey. Ini sama-sama boleh berlaku. Jadi syaitan disebut berulang kali dalam ayat ini dan juga dinai dalam surah ini sebagai musuh manusia dan juga para nabi. Termasuk dalam bahagian awal surah lagi. Jadi perlu diketahui bahawa syaitan tidak semestinya dari kalangan jin. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah, wa idza khalau ila syayatinihim, bila mereka pergi pada kepala-kepala mereka yang jahat. Syayatinihim sebut tentang golongan musyrikin dan juga golongan Yahudi. Mereka bila pergi kepada ketua-ketua mereka. Jadi dan juga An-Nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Betul kalangan jin dan juga manusia. Maksud syaitan termasuk dalam ayat ini juga maksud tidak semestinya jin. Bahkan dia ikut pada ketua-ketua kabilah mereka, ketua-ketua mereka yang lain yang kita panggil mereka pakai ikut je. Ini golongan yang lemah. Golongan yang lemah. Pakai ikut. Yattabi' kulla syaitanin marid. Ikut je. Sedangkan kutiba alaih annahu man tawallau. Dah ditetapkan bahawa sesiapa yang menjadikan syaitan sebagai ketua, maka syaitan itu akan menyesatkan dia dan juga yahdihi. Yahdihi. Yahdihi ini sindiran. Perkataan huda, yahdi ini sepatutnya suatu yang positif, memandu. Biasanya diguna dalam maksud yang baik, membimbing dalam bahasa Arab. Tetapi dalam ayat Quran, beberapa ayat Quran, sebilangan ayat Quran guna untuk maksud memandu ke neraka, membawa ke neraka. Ini sindiran. Sebenarnya macam terpanggil nak bagi tahu mereka rasa sedang nak ikut sangat. Ikut bukan ke syurga tapi ke neraka. Okey. Jadi ayat ini jelas. Kenapa manusia membantah-bantah tentang Allah? Kenapa manusia melupakan akhirat? Bahkan menafikan bahawa satu hari nanti mereka akan diangkat, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihitung amalannya dan juga diputuskan untuk syurga ataupun neraka. Sebab apa? Sebab ikut syaitan. Dan juga sebab ada sifat suka memandai-mandai. Sebab tu apa-apa berkaitan Tuhan lebih-lebih lagi kena ada bukti. Apatah lagi perkara lain pun macam tu. Kaitan ilmu kena ada hujah. Apatah lagi yang berkaitan Tuhan cukup besar. Okey? Kalau tidak syaitan akan ambil kesempatan. Baik. Ayat 5 hingga 7 pula kita lihat. Golongan tadi berbantah. Berbantah tu antara yang mereka bantai ialah kemungkinan berlaku kebangkitan selepas mati. Ayat awal dah highlight dah. Kiamat itu akan berlaku. Dan juga bukan akan berlaku tapi cukup mengerikan. Jangan kamu nafikan dia. Mereka ikut syaitan. Mereka fikir-fikir ikut fikiran mereka yang satu layer saja. Dia kata tak mungkin. Dah matilah. Memang ada orang begitu. Okey? Antaranya dia cuba larikan daripada perkara yang sebenarnya dia sendiri tahu possible boleh berlaku secara rasionalnya boleh berlaku. Bila mana Allah SWT telah ciptakan kita daripada tiada kepada ada, maka mudah saja Allah Ta'ala nak bangkitkan kita balik daripada yang dah ada ni tapi mati. Mudah saja. Okey, jadi untuk menjawab keraguan golongan manusia bantah tentang kemungkinan berlaku kebangkitan selepas mati, ayat Al-Hajj ayat yang kelima menjelaskan rasionalnya dengan panjang. Mula sekali lagi, ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'thi, kalau kamu berada dalam keraguan, keraguan yang betul-betul menggoncang. Raib ni tak sama dengan syak. Raib ni keraguan yang menggoncang fikiran, mengganggu fikiran kita lebih lagi. Kalau kamu berada dalam keraguan sebegitu, maksudnya satu hari nanti dibangkitkan ataupun tidak, kamu kena tahu, kami telah menciptakan kamu daripada tanah. Kemudian daripada Aiman ni maksud dari tanah tu maksudnya Adam, manusia yang pertama. Okey? Kemudian daripada Aimani seterusnya lepas itu begitu. Min nutfah. Kemudian daripada alaqah. Okey? Kemudian daripada mudghah. Kita lihat satu-satu nanti. Baik. Jadi dalam ayat ini, selepas itu di hujung ayat ini sebab sebut tentang proses bagaimana manusia diciptakan,
Ayat ini diakhiri dengan macam mana kehidupan boleh kembali di tanah yang tandus kering. Maksudnya bila mana hujan datang, tanah yang asalnya tandus boleh hijau balik. Boleh tumbuh tumbuhan. Boleh meriah balik dengan pelbagai tanaman. Boleh indah permai balik. Jadi begitu. Jadi ayat ini, bila membuktikan tentang akhirat, ayat ini suruh tengok dari dalam diri kita sendiri, tentang sejarah kita, tentang merenung diri kita, dan juga suruh merenung sekeliling kita. Maknanya apa yang kamu bantah itu buktinya ada pada diri kamu, buktinya ada pada sekeliling kamu. Jadi kalau kita lihat, proses penciptaan manusia yang disebut dalam ayat ini, daripada min turab, pada permulaan penciptaan Adam. Kemudian nutfah, air mani. Kemudian alaqah, segumpal darah. Kemudian segumpal daging. Baik, kalau ikut ayat ini juga mendahului dari sudut sains moden dalam bab proses kelahiran manusia. Kalimah nutfah dalam ayat ini mendalam sekali kerana selari dengan sains yang menunjukkan bahawasanya jantina bayi ditentukan oleh sperma daripada mani lelaki. Bukannya ovum wanita. Kan? Seterusnya, perkataan alaqah juga adalah fasa embrio. Alaqah yang bergantung. Suatu yang bergantung, melekat. Jadi, perkataan ini sendiri, kalau adalah fasa embrio yang melekat di dinding rahim. Kalimat ini mengandungi makna melekat dan juga bergantung sesuai dengan fasa tersebut. Seterusnya, mudrah yang dekat dengan rupa janin yang tampak seperti bahan kunyahan. Baik, itu sikit kita sentuh. Ada karangan lain yang beri perhatian tentang hal tersebut. Beri perhatian tentang hal yang lebih penting dalam perbincangan kita pada malam ini. Apa pengajarannya? Jadi, dalam masa yang sama, ayat ini juga menyebut tentang mudrah tu mukhallaqatin wa ghair mukhallaqah. Barulah membeza pandangan antara menyebut maksudnya seketul daging tu yang sempurna anggotanya dan juga ada yang tidak sempurna. Ada yang sihat dan juga ada yang tak sihat. Ini pandangan seterusnya. Ada yang kata lagi antara yang nampak anggotanya dan juga tidak nampak anggotanya. Kalau hari ni kita boleh scan, kadang-kadang boleh nampak. Okey? Jadi boleh boleh tengok, oh, sudah ada anggota apa semua. Ada minggu-minggu tertentu kan. Kita boleh jumpa doktor untuk lihat. Pada zaman sekarang, dulu tak ada. Okey. Jadi ada juga yang berpandangan ketulan daging yang tampak pembahagian anggota dia satu. Mukhallaqah tu. Maksudnya tampak anggota dia. Dan juga satu lagi placenta. Ini pandangan Syekh Majid Maki, beliau dalam tafsir beliau. Maksudnya organ sementara selama hamil yang berfungsi menyalurkan oksigen dan juga nutrisi daripada ibu kepada bayi. Maksud yang ni ghair mukhallaqah. Okey? Allah alam. Tapi Allah Ta'ala sebut linubayyina lakum, untuk kami terangkan kepada kamu. Apa terangkan apa? Maksud perkara ini dari masa ke masa kita boleh merenung tentang penciptaan manusia. Ayat Quran sebut basic. Quran ini bukan kitab sains. Kita ambil pengajaran. Dan juga apa maklumat-maklumat yang tepat dan juga mendalam sebegini, kita ambil pengajaran tentang keagungan Quran, memberitahu perkara yang satu masa lalu orang Arab tak tahu. Kan? Dan juga mereka tak akan, sebab tu dalam setengah tafsir, mereka kita panggil tidak boleh menjelaskan sebagaimana yang terutama yang silam yang sampai dalam pengetahuan kita hari ini. Sebab perkara ini jelas. Ada setengah tafsiran kita panggil saintifik apa semuanya agak kita panggil try hard. Yang ni contoh perkara yang jelas. Perkara yang jelas tak perlu try hard. Itulah prosedur. Memang ada pemerincian yang lain-lain. Ayat sebegini ada lagi dalam beberapa surah yang lain. Dalam surah Al-Mu'minun ada, dalam beberapa surah yang lain juga ada. Jadi antaranya juga supaya meneliti bahawa manusia bagian proses yang beransur-ansur itu sehingga manusia lahir. Sebab Allah Ta'ala lah yang jaga menyebabkan prosedur itu boleh berjalan dengan baik. Tidak ada siapa boleh jaga. Ibu yang mengandungkan pun tak boleh jaga. Bapa yang kita panggil yang uh, memancutkan dia punya air mani tak boleh jaga. Allah Ta'ala yang menjaga. Rabb yang disebut di awal surah tersebut tadi. Okey. Jadi manusia yang hidup dalam rahim dengan hamba Allah yang mencipta dan juga memelihara Allah Ta'ala, rahmat Allah. Sebagaimana kalimah Rabb di awal ayat. Jadi ayat ini juga, ayat tadi juga menyebut sebagaimana manusia ini dijadikan daripada tiada kepada ada, maka lebih mudah untuk manusia yang mati. Sudah pernah ada untuk diadakan kembali, dihidupkan kembali. Yang kamu nak nafikan dan juga nak bangkang dan juga nak bantah itu, mengapa?
Okey. Jadi dari alam rahim pula ke alam dunia. Kemudian ayat ini disebut thumma nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Allah Taala tiupkan roh dan juga tetapkan dalam janin ini sehingga masa kelahiran ajal musamma tempoh tertentulah yang kita sebut 9 bulan 10 hari ataupun kurang sikit lebih sikit kan. Jadi kemudian jadi thumma nukhrijukum tifla, menjadi kanak-kanak yang sampai tempoh dewasa, thumma litablughu asyuddakum, kuatlah. Ah, zaman kamu kuat, kamu dewasa. Setelah itu ada pula yang dimatikan. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yurad ila arzalil umur. Ada yang dimatikan, ada yang dilanjutkan sehingga usia tua nyanyuk, sehingga dia kaila ya'lama min ba'di ilmi syai'a, sehingga dia ni satu masa dahulu mudah cerap, mudah faham, jadi susah nak faham. Kan orang tua yang terlampau tua. Jadi masuk usia yang pengetahuannya menjadi seperti kanak-kanak. Undur balik. Nunakishu fil khalqi. Nunakishu dalam surah Yasin sebut. Maksudnya dari usia tua tu seperti memantulkan dia pula ke zaman dulu. Nunakis, so kita ada perkataan tangkis dan nunakis. Kan? Maksudnya dari sana bulu tangkis dia bagi kat kita kembalikan balik. Seolah-olah manusia ni fasa dia bila mana ada setengah orang pasal al-zalil umur, al-zalil umur daripada perkataan inilah timbul Alzheimer. Menurut sebahagian penulis lah. Al-zalil umur. Jadi usia yang terlampau panjang. Kita dalam doa kita hari-harian antaranya a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Lepas solat kita baca. Aku minta jauh dengan engkau ya Allah daripada aku ni dipanjangkan usia sampai nyanyuk. Nauzubillah. Jadi maksudnya kita semua ni kalau tak nak lama sangat hidup sampai usia macam tu kita kena bersedia sentiasalah. Bersedia untuk mati bila tiba masanya. Baik, jadi lemah kefahaman, lemah juga anggota badan. Usia begitu. Jadi, ini Quran sebut. Quran sebut dari tanah akan pergi kepada akan ada kematian. Ini juga selari dengan beberapa ayat yang lain antara surah Taha dan juga surah Nuh, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maksudnya ayat ini menyebut tentang manusia ini dicipta dari tanah. Jadi, kemudian setelah adanya manusia pertama itu daripada tanah, ini diciptakan Allah Ta'ala daripada tanah, kemudian proses manusia terjadi itu manusia kita panggil hubungan intim yang berlaku antara lelaki dan juga wanita. Dengan air mani uh, yang sperma itu pergi kepada ovum pun semua, waktu ada proses-prosesnya. Ini Allah Ta'ala yang ciptakan. Okey, jadi satu masa nanti kamu akan dikembalikan sebab kamu daripada tiada kepada ada. Jadi bila mana dah ada ni, apa susah sangat aku nak adakan balik ataupun hidupkan balik kamu. Dan juga nak bawa ke tempat perhitungan di hari kiamat nanti. Jadi begitu. Itu antara mesejnya. Kemudian ayat ini diakhiri tiba-tiba je. Tapi ada maksud je. Maksudnya macam penciptaan manusia, proses manusia itu ada. Begitu juga proses tanah yang gersang. Kalau kamu lihat dengan mata kepala kamu, watara, tarul arda. Kamu lihat bumi itu hamidah, kering. Kemudian apabila kami menurunkan hujan yang menimpanya, fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Bumi itu jadi apa? Tanah yang bergerak dengan tumbuh-tumbuhan yang mengecup. Zaman tumbuh-tumbuhan lah. Bergerak tanahnya. Dia bukan jadi spontan macam tu. Tapi kalau kita hari ini kita rakam, lepas tu kita lajukan video dia, memang kita boleh nampak lah macam tu. Kan sekarang ni ada video yang kita boleh slow mo, ada video yang kita pantaskan dia kan. Kita boleh nampak macam itu prosesnya. Itu terjemahan daripada Syamlah Basmi tu. Yang susah nak faham kan. Tapi nak bagi tahu bila mana di turunnya air hujan di tanah yang tandus itu, tanah yang mati itu pun boleh hidup. Jadi tak pelik kalau orang mati boleh hidup.
Ayat sebegini dalam Quran banyak. Ada beberapa tempat. Maksudnya bila Allah Ta'ala ceritakan tentang macam mana manusia boleh hidup balik ataupun dihidupkan, dibangkitkan selepas kematian. Sama macam Allah Ta'ala boleh menghidupkan tanah yang gersang. Okey. Jadi Quran seterusnya berpindah ke bukti yang terdapat di dalam sekeliling. Ada tadi tentang diri kita. Selepas itu tentang sekeliling kita. Ini salah satu kaedah penting yang Quran yang menggunakan peraturan alam. Peraturan pada diri manusia, peraturan pada alam, orang panggil hukum alam. Okey? Pengukuhan bahawasanya kiamat tetap berlaku setelah hujah dalam diri manusia dan juga hujah alam sekeliling mereka. Allah Ta'ala menegaskan bahawasanya kiamat tetap akan jadi kamu ni berbantah-bantah. Tak gunakan fikiran ke? Macam tu. Yang akan terjadi juga. Jadi hujah rasional dan juga hujah apa nama ni, sekeliling, alam sekeliling ni penting. Ni ayat Allah juga, ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalimah setuju inna sa'ata la atiyah. Okey? Maksudnya hari kiamat itu pasti berlaku. Ini gaya bahasa Arab bila mana atiyah itu kita panggil isim fa'il. Okey? Bukan as-sa'ah ta'ti. Itu pun betul dah. Tapi bila mana atiyah ini, sa'ah itu memang betul-betul datang. Jadi kukuh. Tambah pula lepas tu la raiba fiha, tidak ada langsung keraguan padanya. Zalikal kitab pula la raiba fi. Tak ada langsung. Okey? Jadi kalimat Rabb disebut dalam surah Al-Hajj ini untuk menegaskan kiamat bakal berlaku sebagaimana pelak sikap golongan kufar. Kalau kita lihat di awal lagi in kuntum fi raibin. Raib juga. Ayat yang kelima tadi, ya ayuhan nas in kuntum fi raib. Wahai manusia kalau kamu berada dalam keraguan. Ayat kat sini sebut-sebut dah tak ada keraguan dah. Dah jelaskan tadi hujah-hujahnya. Nampak? Seterusnya Allah Taala sebut seterusnya zalika bi anna Allah huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyah. Ayat sebelum tadi sebut kedua-dua kenyataan tersebut dah membuktikan bahawasanya sesungguhnya Allah jualah yang sebenar-benarnya. Itu hujah-hujahnya. Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in. Dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Kemudian ayat tadi kita sebut as-sa'ah atiyah. Kiamat itu pasti berlaku. Tidak ada langsung keraguan padanya. Seterusnya. Okey. Seterusnya ayat 8 hingga ke 6. Golongan kedua pula dijelaskan surah ini iaitulah orang yang berbantah-bantah tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk maupun kitab suci. Tanpa hujah rasional, tanpa hujah agama, dari mana sandarannya. Okey, tanpa apa-apa panduan. Tetapi lebih kepada angkuh. Berbeza dengan golongan pertama. Golongan pertama ni golongan yang lemah. Orang biasa. Ya tabi' je, dia ikut je. Golongan yang ni bukan macam tu. Golongan yang kedua ni Quran sebut spesifik. Ciri dia lagi. Golongan yang ni ialah wa minan nas, satu golongan yang kedua pula ini yang berdebat tentang Allah bi ghairi ilm, tak tanpa alat hujah ilmu, ilmu termasuk rasional dan juga sebagainya, tanda-tanda kekuasaan Allah di sekelilingnya, wala huda, tidak ada sebarang petunjuk. Ini daripada kitab, daripada nukilan para nabi ke, disebutkan oleh para nabi, pengikut para nabi ke, tak ada kitab yang mencerahkan. Tak yang jelas menjelaskan tentang perkara tersebut. Puak ini bukan sekadar sesat tapi menyesatkan. Tidak hanya mengikut tapi mencari pengikut. Ini golongan kedua ni. Lebih berat daripada yang tadi. Jadi golongan ketiga inilah, golongan yang kedua ini, tadi nanti golongan ketiga nanti. Okey, golongan kedua ini kalau kita lihat juga, kalau kita lihat sebut ciri-cirinya. Thaniya fihi. Okey, orang yang buat muka apabila berbicara dengan orang ramai, maksudnya bukan jenis angkuh, kan? Jadi thani'atu fihi liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang daripada jalan Allah. Lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yawmal qiyamati azab al-harq. Ini antara pembesar-pembesar Quraisy. Kan surah ini di hujung fasa Mekah dan juga di awal fasa Madinah. Dan juga ini juga pemuka-pemuka Yahudi yang mendustakan kebenaran. Okey, angkuh.
Jadi ini juga golongan pembesar musyrikin Quraisy yang terus mahu menghalang umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW untuk beribadat, menyucikan Kaabah daripada pencemaran syirik. Jadi ini. Jadi yang ni bukan setakat dia dia apa buat salah sesat, tapi menyesatkan dan juga menindas orang. Jadi dalam surah Sabat ayat 31 sebut golongan ini. Dalam Al-Baqarah pun sebut tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul azab. Ini tentang golongan yang pengikut dan juga ketua. Pengikut dan juga yang diikuti. At-tabi' wal matbu' Quran sebut. Ataupun bahasa Arab sebut. Orang yang ikut dan juga orang yang diikuti. Dua-dua bertanggungjawab. Tak boleh orang yang mengikut kata, tak, saya ikut je dia. Tak boleh. Kena guna akal fikiran. Agama Islam agama yang menjunjung akal. Dalam Quran, tak ada perkataan aklu. Aklan. Tak ada. Dalam Quran, ya'kilun, ta'kilun. Dalam Quran tu, perkataan akal digunakan dalam bentuk kata kerja. Maksudnya kena guna. Kena operasikan akal itu. Tidak, bukan sekadar bahas tentang teori akal itu apa, akal itu apa, tidak. Mesti digunakan. Jadi, agama Islam ni dia kecam tadi golongan yang tadi, pakai ikut ya tabi' kulla syaitanin marid. Dan juga ayat kat sini juga menyebut ini masalah yang lebih, bukan setakat tak guna akal ni, ini masalah keangkuhan. Lebih daripada itu. Keangkuhan menindas manusia daripada ikut jalan Allah. Yang ni kami nuziquhu. Kami akan rasakan dia pada hari kiamat nanti azab yang membakar. Tidak cukup dengan itu, Quran sebut lagi azab tersebut. Disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Maknanya ditempelak lagi. Dan juga Allah tidak sesekali berlaku zalim kepada para hambanya. Yang engkau macam dalam surah yang lain, Zuq innaka antal azizul karim. Rasakan azab ini. Engkau dulu kan kuat, mulia, hebat sangat macam tu. Jadi golongan yang ketiga pula yang berada di pinggiran. Al-Hajj 11 sampai 13. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Berada di pinggiran, di hujung. Dia tidak ada di tengah. Kalau dia tidak ada di tengah, stabil. Tapi di hujung tu boleh jatuh anytime. Jadi dia berada di pinggiran. Tanpa pendirian yang tetap. Tapi berdasarkan pertimbangan untung rugi. Dapat untung, dapat syok, dapat apa, dapat bisnes jalan, okey, solat apa semua. Kalau tak jalan dia jadi hura sampai kufur. Buat apa saja untuk cover balik kerugian dia dapat. Ini sebahagian orang ada, dan juga sebahagian gejala ini juga ada pada hari ini. Setengah orang dia bila mana pesan-pesan keagamaan, solat tahajud, solat duha untuk mendapat keuntungan duniawi. Kalau tidak dapat, dia boleh jadi stres, melampau sampai buat apa yang Allah Ta'ala larang. Okey, jadi apabila dia dapat keuntungan dia on. Dia okey, tenang, dia syok. Bila dapat ujian dia kembali kepada kufur. Okey? Quran sebut jelas. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Mudah dia berpaling. Dia rugi dunia dan juga rugi akhirat. Rugi dunia tak dapat tenang dengan keyakinan. Sebab kita ni orang beriman ni, antara ciri keimanan kita redha dengan takdir. Terima takdir. Susah, tapi itu je antara cirinya. Dalam masa yang sama dia rugi juga sebab dia keluar tak mati dari dunia ni dalam keadaan baik. Tu khasirat dunia. Yang ketiga khasirat akhirat. Terang-teranglah. Jadi inilah khusranul mubin. Quran ni bila jelaskan dibagi tafsiran penting bila mana kita lihat untung rugi ni perkiraan duniawi. Quran kata untung rugi tu bukan duniawi tu benda kecil. Kamu boleh fikir sendiri. Quran bawa untung rugi lah akhirat. Baik. Jadi rasa untung walhal hidup dalam bahaya. Jadi tindakan golongan ini dia menyembah. Dia yad'u min dunillahi ma la yadurru. Dia menyembah dan juga meminta selain daripada Allah dengan pihak yang tidak boleh memberi mudarat kepada dia dan tidak boleh memanfaatkan dia, memberi manfaat kepada dia. Maksudnya pihak tak ada kuasa. Makhluk sama seperti dia, bahkan lagi teruk kadang-kadang itu dia sendiri cipta dengan tangan dia sendiri. Ataupun mungkin orang besar ataupun penguasa ke ataupun apa-apa saja ke. Hakikatnya tak boleh bantu dia dengan betul. Boleh memasalahkan lagi jiwa dia. Bergantung pada selain daripada Allah SWT. Bukan nak menafikan minta tolong cara yang betul tak ada masalah. Minta tolong dalam arti kata percaya itu yang memberi manfaat, itu yang memberi mudarat, itu masalah. Quran kata hakikatnya itu tak boleh memberi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Okey, hakikatnya lebih daripada itu, pihak itu sebenarnya lamam darruhu aqrabu min naf'i. Labisal maula wa labisal ashir. Hakikatnya yang disembah dan juga dipohon pertolongan itu dianggap sebagai penolong yang kuat
ataupun dalam kalangan kaum keluarga maupun kenalan, asyir, maula ke penolong yang kuat, orang yang dia angkat betul-betul. Hakikatnya dua-dua itu tak boleh nak dan juga itulah seburuk-buruknya. Yang pertama kembali kepada seruan asal surah ini, ittaqu rabbakum. Itunya Allah Taala yang mencipta, memiliki kamu, menguasai kamu, menjaga kamu. Itu tempat tolong sebenarnya. Jadi keimanan menafikan tiga kategori ini. Yang pertama itu sebut tadi, orang biasa, pengikut dan juga orang tertindas yang ikut saja orang kesesatan tentang Allah dan juga hari kebangkitan yang akhirat. Kedua, orang besar dan juga penindas yang tidak hanya sesat tetapi menyesatkan. Ketiga, orang lemah keyakinannya yang umpama berada di pinggiran. Untung, okey. Jika diuji terus kufur. Ini ciri munafik. Pendapat Imam Islahi dan juga Imam Ibn Ashur. Ini ciri munafik dan juga beberapa ulama lain lagi. Ada di pinggiran semata-mata. Di kesudahan orang beriman seterusnya disebut. Orang beriman tak macam tu. Orang beriman walaupun mereka berhadapan dengan pelbagai cabaran, mereka beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Allah, melaksanakan tuntutan di dunia, mereka akan dapat masuk syurga. Yang mengalir dalamnya beberapa sungai, Allah Ta'ala melakukan apa yang ditentukannya kepada orang yang tak beriman dan juga kepada orang yang beriman. Innallah. Baik. Seterusnya, ayat seterusnya, man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fid dunya wal akhirah falyamdur bisababin ila as-sama' thumma liyaqta' falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghir. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ayat ini ada tafsiran pertama. Kenapa siapa yang dimaksudkan? Maksudnya apa nama perkataan ni, siapa yang menyangka, man kana yazunnu allan, Allah Taala tidak menolongnya. Hanya tu, nya tu siapa? Itu isunya. Jadi dibahaskan. Ada yang mengatakan maksudnya nya tu apa? Siapa yang menyangka Allah tidak akan menolongnya? Siapakah nya yang dimaksudkan? Ini tafsir. Tafsir ni satu perkataan boleh khilaf panjang. Okey? Dan itu kita boleh faham ayat ini. Dan juga kaedah siap konteks ayat. Dan kaedah sistem Quran, nizam Quran, sistematik, berasaskan tema dia pun semua kan. Jadi siapa dia tu? Kita tengok tafsiran itu memberi kesan sampai hujung ayat. Saya akan bagi contoh nanti. Yang pertama ada yang kata Rasulullah SAW. Siapa yang menyangka bahawasanya Allah Ta'ala tidak sesekali akan menolong Nabi Muhammad SAW. Jadi itu Nabi Muhammad SAW. Dalam dunia ini dan juga akhirat kelak, maka hendaklah dia menghulurkan tali serta mengikatnya di bumbung rumahnya. Walaupun disebut falyamdur bisababi ila sama', maksudnya ila sama' itu bukan langit tapi bumbung rumahnya. Kemudian dia menjeruk lehernya. Mati tercekik dalam pada itu, hendaklah dia memikirkan terlebih dahulu adakah tipu dayanya itu dapat menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahannya. Itu yang pertama Rasulullah. Yang kedua ada ulama kata maksud itu adalah orang itu sendiri, man tu. Man kana yazunnu, siapa yang menyangka bahawasanya Allah Taala tidak akan sekali menolong dirinya dalam dunia ini dan di akhirat kelak. Ini. Yang kedua, tapi pertolongan itu maksudnya rezeki. Ayat ini umum kepada siapa saja. Seterusnya ayat kata maksudnya orang dalam ayat itu sendiri, tapi pertolongan itu memang betul-betul pertolongan. Maksud siapa yang menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak akan memberi pertolongan kepada dirinya. Di fasa Mekah kan mereka muncak seksaan dan juga sebagainya. Maka jangan begitu. Allah, jangan berputus asa, Allah Ta'ala akan tolong ini. Ayat ini kata Syekh Fatih Hassan Abbas, beri perhatian supaya berpegang betul-betul bahawa Allah Ta'ala akan bantu. Kita analisis, tengok sikit-sikit lah tafsiran sebelum kita akhiri pertemuan insyaAllah. Kalau tafsiran pertama maksudnya watak Rasulullah SAW. Tetapi tiba-tiba, sebelum itu cakap tentang beberapa golongan. Kan? Golongan pertama, kedua, ketiga. Tiba-tiba Rasulullah SAW lah ayat itu. Boleh ke? Ini ada yang kritik. Okey? Kalau tafsiran kedua, pertolongan dengan makna rezeki juga agak tiba-tiba. Tafsiran kedua kata apa? Orang itu sendiri lah, man kana yazunnu. Siapa yang menyangka Allah Ta'ala tidak akan membantu dirinya. Orang tu sendiri lah. Tapi pertolongan itu, bantuan itu adalah rezeki. Allah Ta'ala tak akan beri. Macam mana nak tafsir rezeki kat sini? Macam tak kena. Kata Syekh Fadil yang sahabat, tak kena. Jadi Syekh Fadil kata, tafsiran ketiga. Maksudnya orang itu sendiri tapi pertolongan dengan makna sebenar. Macam kita sebut sebentar tadi. Kan? Pertolongan. Maksudnya dapat menghadapi golongan Quraisy musyrikin yang menindas. Tafsir yang keempat, ini pilihan Imam Al-Farahi dan juga Maulana Amin Sulahi. Dia kata ayat ini berkaitan munafik, berkaitan golongan ketiga sebentar tadi. Dia menyangka, kalau orang itu menyangka
Allah Ta'ala tidak akan tolong dia sebab dia bila diuji, dia rasa down, dia kembali kepada kekufuran, dapat untung, dia rasa beriman. Orang ni masalah. Jadi kalau dia rasa Tuhan tidak akan bantu dia, jadi buatlah apa saja. Banyak ulama dia terjemah tafsir kan falyamdur bisababi ila samai, maksudnya menjeruk leher. Tali tu letak di bumbung rumah menjeruk leher sendiri. Ada setengah ulama tak setuju. Dia kata ini balarah sebenarnya. Okey? Uslub bahasa Arab maksudnya ialah buatlah apa saja. Termasuk kalau nak, ini saya terjemahkan. Jadi orang ini tafsiran Imam Farahi dan juga Islahi lah. Iaitu maksud orang yang menyangka bahawanya Allah Ta'ala tidak sekali akan memberi pertolongan kepada dirinya. Maksudnya golongan yang ketiga tadi. Kalau rasa begitu, dalam dunia ini dan juga di akhirat kelak, maka hendaklah dia berbuat apa saja. Termasuk menghulurkan tali untuk naik ke langit. Dalam pada itu, hendaklah dia memikirkan lebih dahulu adakah tipu dayanya itu dapat menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahannya. Ini antara yang kena dengan ayat-ayat sebelum itu. Cerita tentang golongan yang cepat berputus asa, lemah sampai kembali kepada kekufuran kerana dia diuji. Golongan ketiga sebentar tadi ya. Baik, jadi keterangan yang nyata dan jelas bukan untuk dibantah-bantah. Al-Quran bahagian ini diakhiri dengan ayat Allah SWT yang menyebut wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa annallaha yahdi man yuri. Allah, demikianlah pula kami turunkan Quran sebagai ayat keterangan yang jelas nyata. Allah Taala beri petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Selesai. Okey, jadi yang tadi tu berbantah-bantah benda lah nyata. Quran pun sebut dengan hujah-hujah yang meyakinkan. Alam sekeliling kamu boleh lihat, diri kamu boleh lihat. Itu membayangkan bahawasanya tentang tiga golongan ini bermasalah. Okey, dan juga menyebut tentang hakikat bahawasanya Allah, tentang Allah SWT, keagungannya, tauhid, keesaan dia, dan juga tentang satu hari nanti manusia akan dibangkitkan daripada kubur. Benda tu boleh berlaku dan juga rasional saja sebenarnya. Tidak ada masalah. Dan juga dijelaskan dah. Bukan setakat dari sudut rasional, tetapi dari sudut panduan para Nabi yang diutuskan sebelum Nabi SAW, dan juga apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW juga demikian. Jadi selesai untuk pertemuan kita pada malam ini. Okey, saya terpaksa ringkaskan betul. Saya cukup sibuk pada hari ini. Tinggal selepas ini saya ada